Tengok tu, kita semua tengah nak surprise birthday boy Syahid Wafa. Kita tahu kita nak pergi rumah dia. Okey, jom kita tengok apa respon dia. Terkejut saya sebab ni perancangan dia lain. Hari ni adanya apa sebut ai kat sini. Pagi tadi kita pergi nilai sebab I beli ni kat pondok ai. Lepas tu tiba-tiba Kak Min kata Kak Min bukilah misi restoran ke nanti waktu lagi nak makan. Lepas tu kat si Kak Min cakap okey. Tiba-tiba Wafa Kak Min naik dulu. Naik tu Kak Min tu terkejut punya sahabat-sahabat baik. Kepada semua, saya Datuk Syahid ingin mengucapkan belated birthday for sayangku Dahlia. Jangan lupa tunggu saya 14 Mac. Selamat hari jadi kepada Wafa yang tersayang. Tengok kek di sini. Sejuta bintang di angkasa, sinarnya mempesona. Inilah hadiah hari jadi Wafa yang ke-300 tahun. Kita bagi surprise untuk dia. Tu dia kat situ kita bagi surprise. Dia tak sangka dia macam bela-bela sotong. Jadi kita tengok dia buka pintu dia macam bela-bela. So kita bagi hadiah surprise birthday dia dengan kawan-kawan inilah dia. Kakak-kakak dia dan Tani On ada adik angkat dia tu. Sikit kita sambung balik. Sikit selamat berbuka puasa and happy birthday Wafa. Kita berbuka. Memang surprise hari ni. I sebenarnya nak suruh Kak Mi, my cousin, mungkin makan dekat restoran Mizi dekat Masjid Damai. Jadi surprise hari ni. Diorang datang kat pondok I dengan sahabat-sahabat Wafa yang tengah ambil video ni. Zaitun, Alvina, sedap masak kayu. Alvina, taruh sedap gila see? Fantastic. Tadi itu. Orang tu yang cakap masak asam Alvina cepat. Sama-sama orang Melaka. Ini tak sampai dah Melaka. Abang ya. Sedap sangat makanan ni. Bawa makanan ke 10 orang tapi kami makan 6 orang. Tapi rasanya boleh habis dah orang. Apa sedap? Best. Sekarang ni kita pun nak buat kejutan untuk Kak Dahlia, iaitu pemilik I Dahlia Corner. Siapa sangka Kak Dahlia pun lahir pada bulan Mac. Okey, kalau Kak Dahlia dilahir pada 5 Mac, Syahid Wafa lahir pada 8 Mac. Jadi kita plan untuk raikan mereka sekali. Kak Dahlia pun tak tahu ya pasal nak raikan birthday dia ni. Jadi kami daripada rumah Wafa ke I Dahlia Corner di Jalan Stono. So kita tengoklah macam mana Kak Dahlia punya respon. Dia memang terkejut tau. Tapi Alhamdulillah segala-galanya berjalan lancar. Jom kita tengok kemeriahan majlis ini.
risau. Adik-adik saya yang sayang, saya Wafa. Bagi bukan untuk mingguan kemudahan. Terima kasih dengarkan daripada saya Wafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya diorang buat kejutan dengan awal bukan saya tak tahu. Tiba-tiba pengurus jamaah bilang Kak Min kata Wafa kat mana? Saya kata hari ni saya ikut nak ada urusan kerja untuk dari bos. Okay, Kak Min nak hantar barang. Kita tak tahu. Ini pun percaya sebab dia pun ada buat catering, hantar barang makanan. Lepas tu tiba-tiba dia nak kata Kak Min ni dah lambat dah Kak Min, orang nak buka puasa dah. Tiba-tiba dia orang buka pintu, jom cepat bawah kita pergi makan, dia orang buat surprise. Lepas tu lepas kita buat surprise, dia kata kita nak pergi another place. Sebenarnya ada pernah pergi sini, tempat cantik. Kita tak sangka dari apa my new friend sambal jadi hampir sama dengan Wafa. Okey, sebelum Sahabat kita ni diberi kesempatan saya. Okey, setelah ni saya akan kenalkan sahabat-sahabat saya. Pertama sekali Kai. Terima kasih Kai. Kai yang menyusun atur ni. Saya memang tak adalah nak raikan birthday saya. Selalu saya tak nak tapi orang je kan. Betul. Terima kasih banyak. Terima kasih pada kawan-kawan sahabat-sahabat saya. Datin Intan, Datin Atur, Datin Anida, Datin Atur. Terima kasih. My good friend. My good friend lagi. Rozi, Puan Sri, Noreha, terima kasih. Happy birthday Syed Wafa dan Kak Dahlia. Ikhlas daripada Cinta Event Entertainment.